Didi tak ada. Didi tak ada sini. Comel. Kenapa? Gel tu adik. Sekejap baby. Boleh tak berapa besar? Jom. Berapa comel? Baby, yang ni comel ke yang ni? Ni. Ni tetap. Ada bateri lagi kita. Untuk travel bag. Jom. Bagus. Alhamdulillah, bagus untuk travel. Oh, ibu ingat baby pegang. Kita buka ada member tu. Adik ambil burger. Dia kalau mainan dia suka betul burger. Mana? Adik ambil kat mana? Adik. Elok ke ni jap? Tengok ni. Ni lah ambil yang ni. Yang tu dah pernah terputus. Nampak tu dia sangkut kat tempat lain. Nak burger? Ni burger. Nah, letak dalam tu. Meh, pegang tangan ibu. Boba dah habis lah. Ya. Mana burger tadi? Kenapa? Adik nak apa? Tak mau macam tu. Jom. Kenapa bunyi macam tu sayang? Dia boleh bertingkat-tingkat.
Tak sayang. Kenapa sayang? Cari botol. Botol untuk botol yang kecil untuk letak air masak adik. Yang tak perlu letak air panas. Yang comel. Tapi tak ada. Adik tak mau pegang. Ibu kata tengok sahaja. Amboi. Ya. Cantik. Cantik. Ibu jumpa benda yang sangat comel. Comel lah korang. Sangat comel. Dia dengan jug dengan 3 cawan warna-warni. Comel. Water jug. Alah, hai, so cute. Comel. Kenapa tak ada warna putih? Kenapa tak ada putih? Apa? Banyak lah. Kalau nak tengok banyak. Aduh. Ayah. Ya, ayah. Sedih? Baby sedih? Kenapa sedih? Ibu nak beli ni lagi. Nak lalu kakak nak lalu. Okey. Okey, sama-sama sayang. Pandai kakak tu. Awak duduk depan ibu. Jangan ke mana-mana selain dengan ibu saja. Sini. Farah pakai ni. Hari tu beli yang dekat Eco Shop Mall. Dia ada roda kat belakang ni. Function untuk letak rempah-rempah kat rak hitam Farah tu. Farah nak beli lagi. Kalau korang nak beli, kena check dulu sebab takut ada pecah. Walaupun dia RM2.6 kan murah macam mana pun, kalau kita beli barang check. Beli lagi berapa ni? Beli 3 lagi lah. Sini sayang. Alah, kena cek roda dia juga. Biasalah dah terhempap-hempap ni. Sekejap. Apa sayang? Tak mau macam tu. Tak comel perangai macam tu. Tapi roda ni tak apalah. Yang penting ni okey. Ya sayang. Sempit. Allah. Kenapa tak nak masuk awak? Cek yang tadi balik. Rasa yang Farah punya dapat tu roda dia okey je. Ni okey. Suka letak rempah macam rempah yang kita belum nak buka, letak dalam bekas, korang letak dalam ni. Apa-apalah korang bagaikan rak bertutup ke, dalam rak tak bertutup ke, pakai ni.
Ya sayang. Jom. Farah suka round dulu kan. Tengok mana barang yang betul-betul nak ambil, baru ambil. Dia buat depan macam ni, belakang macam ni. Ni Farah minat sangat ni. Suka sangat benda lah ni. Kita boleh kalau kita beli beberapa, kita boleh bertingkat macam ni, cantumkan ni. Tapi Farah nak buat ni untuk apa? Wah, tak ada